Ramai follower saya yang suka bertanyakan soalan tentang topik emas ini. Jadi semua orang nak melabur dalam pelaburan emas ini, tapi ramai daripada masyarakat kita yang mungkin tak tahu jenis-jenis kategori emas ataupun pelaburan emas ini, dan yang menyebabkan ramai juga masyarakat-masyarakat kita di Malaysia ini yang kena scam dengan skim-skim pelaburan emas. Dan setiap kategori emas ini ada fungsi yang berbeza. So, kalau saya nak rumuskannya, ada 3 kategori emas yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Kategori yang pertama adalah kategori emas fizikal. Contohnya emas perhiasan ataupun jongkong emas itu sendiri. Dan emas fizikal ini pun ada beberapa jenis. So adanya emas 999 ataupun 24 karat. Ini adalah emas paling tulen dan sangat-sangat lembut. Kandungan emasnya can go as high as 99.9%. Dan emas 999 ini tak sesuai untuk dijadikan sebagai barang kemasan sebab dia mudah kemek ataupun mudah berubah bentuknya kalau anda pakai. Dan biasanya emas 999 ini adalah emas dalam bentuk jongkong emas dan tujuannya lebih kepada pelaburan jangka panjang. So saya beli emas 999 dalam bentuk jongkong emas. Yang kedua, ada juga emas 916 ataupun 22 karat. Ini paling popular untuk barang-barang kemas. Sebab bagi saya, kalau emas barang kemas ini, kalau anda nak jual, spreadnya tinggi. So, harga emas kena betul-betul naik melonjak tinggi, barulah anda dapat untung. Dan emas 916 ni, kenapa dia sesuai untuk dijadikan sebagai barang kemas? Sebab emas ini dia tahan lasak dan kurang lembut berbanding dengan emas yang saya dah sebutkan sebentar tadi lah, 999. And last but not least, ada juga dinar emas. So, dinar emas ni, emas yang dijadikan sebagai shilling emas. Dia boleh jadi 999 ataupun dia boleh jadi 916. Dinar emas ini mempunyai nilai sentimental. Kenapa saya cakap nilai sentimental? Sebab ialah zaman dulu mereka menggunakan dinar emas sebagai mata wang mereka. Dan ada juga orang yang menggunakan dinar emas sebagai salah satu hantaran. Kalau nak kahwin, bagi dinar emas. Why? Sebab dinar emas ni kalau anda bagi sebagai hantaran, in the long run, nilainya akan bertambah, nilainya akan naik. Kategori yang kedua ini adalah emas digital. Banyak pun bank-bank menyediakan perkhidmatan emas digital yang anda boleh beli melalui online banking anda masing-masing. So, tujuan emas digital ini adalah untuk memudahkan transaksi orang ramai, masyarakat di luar sana untuk membeli dan mengumpul pegangan emas anda. Kemudian, anda boleh tebus emas digital anda kepada emas fizikal yang anda boleh simpan kat rumah ataupun kat mana-mana yang anda nak simpan lah. Dan biasanya, zaman sekarang ini, kebanyakan emas digital adalah patuh syariah. Me personally, saya kurang gemar beli emas digital ini. Kalau saya beli pun, saya akan beli direct daripada bank. Sebab saya nak beli emas pada harga yang paling murah. Then it makes sense for me, right? Because goal saya beli emas ni adalah untuk pelaburan. Dan emas digital ini juga merangkumi emas melalui pasaran saham ataupun pasaran unit trust melalui instrumen ETF ataupun Exchange Traded Fund. So, ETF itu membolehkan anda memiliki emas digital yang nilainya mengikut harga emas dunia dan didagangkan seperti saham biasa. So, anda boleh beli, anda boleh jual. Dan pelaburan emas ETF ini melalui instrumen pasaran saham lah. So, kalau nak beli, kena buka account, brokerage account dan CDS account yang membolehkan anda membeli ETF. Ataupun anda nak gunakan instrumen unit trust. Unit trust pun adalah salah satu contoh mereka yang let's say nak mengambil peluang dari segi kenaikan harga emas ini daripada satu instrumen pelaburan unit trust. The thing about pelaburan unit trust ini, ramai orang ada salah faham yang mana kalau nak melabur dalam unit trust mesti melalui ejen. Ini adalah salah faham. Kita hidup zaman digital. Zaman sekarang ini nak buat pelaburan itu sangat-sangat mudah dan sebenarnya anda tak perlu nak mengharapkan orang ketiga untuk laburkan duit anda sendiri. So, bagi mereka yang berminat nak tahu cara bagaimana nak melabur dalam pelaburan unit trust yang melabur dalam emas, saya ada buat satu kelas percuma Unit Trust Clinic yang anda boleh join untuk tambahkan ilmu dalam pelaburan unit trust. Jika anda berminat, anda boleh hadir ke kelas percuma saya, hanya klik link yang ada dalam ruangan description. Ada juga emas digital yang dipanggil sebagai futures. Future ini adalah
kontrak untuk membeli atau menjual emas pada harga dan tarikh tertentu di masa hadapan. Tapi the thing about future ni, the problem adalah berkenaan tentang hukum hakam. Sebab kebanyakan futures contract adalah tidak patuh syariah. Bagi Muslim out there, saya syorkan anda kajilah kan hukum hakam trade gold future ini, and bergantung kepada brokerage yang anda gunakan dan juga platform yang anda gunakan. Macam saya sendiri, memang saya tak sentuh langsung gold future. Sebab apa? Sebab gold adalah salah satu jenis barang-barang ribawi. Ada banyak lagi pelaburan-pelaburan yang confirm insya-Allah patuh syariah. Dan last but not least, kategori yang ketiga ini, emas leverage. Disclaimer, emas leverage ni honestly adalah satu konsep yang ramai masyarakat tak faham. Dan disebabkan ramai masyarakat tak faham, emas leverage adalah satu instrumen yang digunapakai oleh scammer-scammer kat luar sana. Scammer ni satu je, dia suka gunakan kaedah yang tak ramai orang faham tetapi boleh memberi persepsi yang sangat-sangat menguntungkan kepada masyarakat-masyarakat, terutamanya rakyat marhain. So emas leverage ini dia umpama macam anda buat hutang untuk beli emas. Konsep mudah je nak kongsikan kepada anda macam beli rumah. Let's say anda beli rumah. Anda tidak ada RM500,000. Tapi anda mampu beli rumah tersebut hanya meletakkan deposit 10% sahaja. Anda letak deposit RM50,000, bank akan pinjamkan kepada anda RM450,000 yang membolehkan anda memiliki rumah RM500,000. That's what the concept leverage comes from. Dan emas leverage ni maksudnya anda letakkan RM10,000 tapi emas yang anda dapat bernilai RM100,000. Mana datang lagi RM90,000 ni? Adalah pinjaman. Kenapa orang kadang-kadang, terutamanya masyarakat di Malaysia ini, terpengaruh dan terpedaya dengan emas leverage? Sebab, let's say lah, anda berpendapat dan berfikiran yang mana harga emas akan naik. So, let's say harga emas sekarang ni, let's say lah, RM500 1 gram. Anda yakin harga emas akan naik kepada RM600 1 gram. So, kalau anda hanya mampu beli 1 gram, naik RM100, anda untung RM100. Tapi kalau anda menggunakan konsep emas leverage ini, instead of beli 1 gram, anda beli terus 10 gram. Anda tak ada RM5,000, so anda buat emas leverage, right? So RM5,000 naik kepada RM6,000, untung RM1,000. Modal anda berapa? RM500. Untung anda berapa? RM1,000. Bukankah itu keuntungan like 100%? Orang akan tamak bila melihat keadaan itu. Tapi kena faham, emas leverage ini ada banyak risiko. Risikonya tinggi sebab apa? Keuntungan anda memang 10 kali ganda, tetapi kerugian anda pun 10 kali ganda. Dalam bahasa lain, anda labur RM500, anda rugi RM1,000. So kerugian yang more than 100%, 200% loss. Inilah yang akan terjadi dalam emas leverage. Itu yang pertama. Yang kedua, emas leverage adalah konsep yang banyak scammer suka gunakan. Sebab apa? Mereka tidak ada pun pegangan emas itu in the first place. Mereka janjikan kepada anda, okay, anda beli 1 gram emas, kita bagi anda 10 gram. Maksudnya kita loan anda 9 gram. Tapi mereka tak ada pun 9 gram itu. So what happen? Bila harga naik, anda nak jual keseluruhan emas anda, mereka tak ada emas. Duit tak masuk. Silap hari bulan, tutup. Benda ni berulang hampir setiap dekad. Ada je kes syarikat yang buat emas leverage yang bertahan mungkin 3-4 tahun dan tutup. And rata-rata yang kena scam ini terdiri daripada masyarakat Melayu kat Malaysia ini. Nasihat saya tentang emas ini, anda kena faham sebelum anda melabur kat mana-mana instrumen. Kena tambahkan ilmu. Jangan malas belajar. Saya dah bagi kelas percuma pelaburan unit trust. That's a first start. Anda hanya perlu klik link yang ada dalam ruangan description. You have nothing to lose, tapi you have so many to gain. Maksudnya anda dapat tahu ilmu, anda dapat tahu kemahiran, anda dapat tahu teknik pelaburan yang betul. So, itu saja daripada saya. Dan jika anda nak belajar bagaimana nak menggunakan instrumen pelaburan unit trust untuk menggandakan simpanan dan pelaburan anda, atau melabur dalam pelaburan emas melalui instrumen unit trust, sertai kelas unit trust percuma saya, klik link dalam ruangan description. Itu saja daripada saya. Jika anda nak belajar lagi topik-topik kewangan ataupun topik pelaburan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel YouTube Dr. Adam Zubair. That's all from me. Saya jumpa anda dalam video seterusnya.